Assalamualaikum cik. Pakcik mai dari mana cik? Dari Penang. Oh, Penang. So pakcik first time ke dah banyak kali dah mai? Setakat ni memang first time lah. Oh, first time no. Okay. So so far hari ni pakcik pilih lauk apa? Ambil gepuk, ambil ulam-ulam, lepas tu ambil ikan bakar sikit. Ulam-ulam, lepas tu ambil ikan bakar, lepas tu ambil ramu. Oh, okay. So far lauk mana yang pakcik paling syok? Rebung dia no. Rebung ni. Elok lah masak dia pun Dah kira okey lah, boleh makan lah rebung ayam ni. So saya nak tanya lah, daripada 1 ke 10 yang paling baik lah, pakcik boleh bagi berapa je? Pasal 2 tu hak saya bagi 8 lah. Oh, 2 je. So 8 dah cik. Alhamdulillah. So kami daripada pihak Jubilee mengucapkan terima kasih lah. Harap pakcik depan ni kalau singgah boleh mai singgah lagi lah kat Jubilee. Terima kasih pakcik dah. Terima kasih dah. Assalamualaikum.